AB Channel. Di Melaka ni belum tahu lagi kan. Dia boleh pergi dengan PH, dia boleh pergi dengan PN, dia boleh pergi dengan siapa saja kan. Ini atas budi bicara Dato' Rauf sebab Presiden mengatakan dia memberikan kuasa penuh kepada Dato' Rauf untuk membuat keputusan. Tapi sudah pastilah sebelum sebarang keputusan diambil, sudah pasti akan ada perbincangan. So kita tunggu je lah kan. Terutama macam Akmal lah, mestilah dia tak nak kerjasama dengan PH ni masih berterusan. Dia kalau boleh agenda dia nak matikan terus supaya kita boleh terus dengan PAS. Sebab kalau kita terus dengan PAS, kursi Parlimen Jasin tu dia dapat kan. Tapi kalau tiba-tiba lah di Melaka ni kita kerjasama dengan PH, apa akan jadi? Dia tak boleh bertanding pilihan raya sebab dia dah terlepas cakap dalam podcast keluar sekejap bahawa kalau kerjasama dengan PH dia tak nak bertanding. Agak-agak dia tunaikan tak apa dia cakap. So yang paling selamat sekali, dia kena cari jalan untuk putuskan hubungan di peringkat federal. Itu sebab PMX pun saya tengok malah nak jawab. Bukan level dia nak jawab Akmal ni kan. Kita pun rasa tak payah bazir masa sebab kita tahu dia fikir pasal diri dia saja kan. Ada setengah orang memanglah tempat dia ada pengundi Melayu tinggi, memanglah dia nak supaya kerjasama dengan PAS itu berterusan sampai bila-bila kan. Kita pun tak adalah nak memusuhi hasrat dia orang ni kan. Bila parti buat keputusan nak bekerjasama dengan PAS, kita sokong kan. Cuma kita kena sentiasa berwaspada, pertama. Nombor dua, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kita hari ini berada dalam keadaan politik yang mana tak ada satu parti pun boleh menang secara bersendirian. Kemungkinan kita masuk pilihan raya negeri-negeri yang sedia ada ni dan juga pilihan raya umum dengan PAS. Tapi katalah lepas kita menang, tiba-tiba PAS meletakkan syarat-syarat yang kita tak boleh terima, atau berlaku perselisihan yang menyebabkan PAS menarik sokongan. Jangan lupa kan, pada ketika itu silap-silap kita kena bergabung dengan orang lain pula. Itu sebab dalam politik hari ni kan, musuh tak akan kekal sebagai musuh selama-lama. Kawan tak akan kekal sebagai kawan selama-lamanya. Inilah realiti politik hari ini kan. Itu sebab saya pun dah tak naklah beria sangat duk condemn orang ni kan. Dulu kita lawan PAS beria, last kali dia orang cium mulut. Betul tak? Kita pula yang jadi mangsa kan. Jadi kita sokong sajalah apa dia nak buat, kita sokong kan. Kalau tidak, dia kata kita pengkhianat lah, itulah ini. Kita ada pendirian kita sendiri kan? Tapi dari segi logik akal hari ini, memanglah kalau nak menang pilihan raya kena bersama dengan PAS. Kalau nak menang pilihan raya kan. Sebab apa? Sebab kita bertanding di kawasan Melayu. Bila bertanding di kawasan Melayu, kita harus pastikan undi orang Melayu banyak pada kita. Dan orang Melayu ni kita tahulah, bukan semuanya mengundi mengikut akal fikiran yang waras. Banyak yang mengundi mengikut emosi. Jadi siapa yang pandai main sentimen kan, yang pandai usik emosi orang Melayu, yang pandai menakut-nakutkan kata Melayu terancam dan sebagainya, they will be on an upper hand
Siapa yang menguasai TikTok, siapa yang, yalah, orang Melayu pun kadang-kadang bila orang fitnah, contohnya dulu macam Datuk Najib kena fitnah, dia orang main telan saja. Siapa yang rajin fitnah ni pun senang menang pilihan raya, kan? Faham tak faham sudah, kan? Dalam masuk tu, kan? Fikirlah, kan? Ini realiti politik. Engkau buatlah indeks prestasi ekonomi bagus macam mana sekalipun, ianya bagai mencurah air ke daun keladi. Hanya segelintir rakyat Malaysia yang appreciate mata wang kita kukuh. Segelintir rakyat Malaysia appreciate kita punya foreign direct investment tinggi, kita punya apa lagi, macam-macam lah indeks prestasi ekonomi ni, semua berada dalam keadaan bagus. Tetapi tak ramai orang yang appreciate. Tengok dulu Datuk Najib, pertumbuhan ekonomi nombor 3 terbaik di dunia, tapi ada orang percaya dekat bahalol nama Rafizi, mengatakan negara nak bankrupt. Kadar hutang kita ketika itu 50.8%, sangat sihat, kan? Tapi ada orang percaya negara kita hutang banyak. Alah sekali betul-betul banyak, dekat 1.5 trilion. Sebab apa? Sebab percaya kat Rafizi, percaya kat Mahathir, kan? Dulu pun macam tu juga. Ada orang percaya pinjaman PTPTN ni boleh dihapuskan, pendidikan boleh percuma. Undi dia orang. Last sekali apa jadi, kan? Dulu ada orang percaya harga kereta boleh murah. Last sekali apa jadi? Hancur, kan? Ini dulu beria sangat, hentam tol dan sebagainya. Last sekali bila dapat kuasa memerintah, dia orang hapuskan tol? Tak ada. Dapat lanjut konsesi ada. Betul tak? So cukup-cukup lah kita kena akai dengan orang macam Rafizi ni. Janganlah kena bodoh lagi sekali. Cukup lah. Okey. AB Channel.